Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wartawan Nur Arisana Johar ingin melaporkan tentang program peluncuran Bulan Kemerdekaan yang bertempat di Dewan Rafflesia. Nak tahu apa yang akan berlaku? Mari ikuti saya hingga ke penghujung video. Penggunaan bahasa kebangsaan perlu dipelihara. Merasmikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Minggu Bahasa tahun ini. Pertanyaan yang boleh nak tahu di sini adalah Bersama dengan saya merupakan Cikgu Salahuddin selaku Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan. Tema Hari Kebangsaan 2025 adalah Malaysia Madani Rakyat Disantuni. Jadi cikgu, bagaimanakah kita dapat menyantuni anak-anak setiara melalui program dan aktiviti sepanjang Bulan Kebangsaan tahun 2025? Alright, okey. Untuk makluman TVPSS lah. Okey. Jadi selaku Guru Kanan Kemanusiaan, kami telah membuat perancangan lah dalam bulan kebangsaan ini, beberapa aktiviti dan juga program lah. Okey, jadi bersempena dengan tema bulan kebangsaan pada tahun ini, Malaysia Madani Rakyat Disantuni adalah sangat bersesuaian lah dengan tema Hari Kebangsaan kita. Jadi program-program yang kita telah rancang bersama panitia-panitia seperti yang kita dah sambut pada 2 hari bulan 8, iaitu pelancaran Bulan Kebangsaan. Jadi dalam pelancaran Bulan Kebangsaan ini, kita nak memberi tahu kepada murid-murid bahawasanya ini bulan adalah bagaimana kita tokoh-tokoh dulu menyambut kemerdekaan. Jadi melalui aktiviti inilah kita dapat melahirkan seseorang pelajar itu mempunyai semangat patriotik. Okay? Bila pelajar itu ada semangat patriotik, mereka ini ada identiti diri, bagaimana mereka ini dapat menyanjungi ataupun dapat mengenang kembali peristiwa-peristiwa perik getih, susah payah tokoh-tokoh terdahulu untuk mencapai kemerdekaan. Jadi sebab itulah kita buat satu perancangan dengan aktiviti dan juga program, dan melalui aktiviti ini kita nak melahirkan murid-murid setiara ini adanya semangat patriotik dalam diri mereka. Baiklah, terima kasih cikgu atas perkongsian. Okey, sama. Bersama dengan saya merupakan Ketua Guru Panitia Sejarah, Cikgu Wasnida. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh cikgu ceritakan sedikit tentang program-program yang akan dijalankan sepanjang Bulan Kemerdekaan ini? Okey, terima kasih sudi untuk temu ramah cikgu. Okey, untuk aktiviti Bulan Kebangsaan dan Minggu Bahasa, okey, di bawah dua bidang iaitu bidang kemanusiaan dan juga bidang bahasa. Okey, untuk bidang kemanusiaan dulu, Panitia Pendidikan Moral kita akan mengadakan pertandingan swafoto. Okey, untuk Panitia Pendidikan Islam akan mengadakan pertandingan azan yang melibatkan pelajar-pelajar lelaki lah. Okey, Panitia Sejarah akan mengadakan kuis secara online iaitu kuis Negaraku Sayang. Panitia Muzik akan mengadakan pertandingan nyanyian secara rakaman. Jadi rakaman tu perlu dihantar secara atas talian. Untuk Panitia BJK, kuis Badan Sihat Otak Cerdas, dan akhir sekali di bawah bidang kemanusiaan ialah Panitia PSV, pertandingan doodle art ataupun poster kemerdekaan. Okey, untuk bidang bahasa pula, seminggu ni mereka akan buat aktiviti seperti Panitia Bahasa Melayu, kuis betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Panitia Bahasa Inggeris, dia akan buat review produk, dan last kali Panitia Bahasa Arab, kuis Bahasa Arab secara atas talian. Terima kasih cikgu atas perkongsian. Okey, terima kasih. Jadi sampai di sini sahajalah laporan saya pada hari ini. Saya Wartawan Nur Arisana Johar mewakili TVPSS Setiara. Jangan lupa ikuti kami di platform TVPSS Setiara. Setiara sentiasa juara.